sebuah hadis riwayat daripada Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya an tawadhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Allah wahyu mai dekat aku supaya aku habaq dekat hampa semua, pakat-pakatlah kita tawadhu. Pakat-pakat kita tekan ni dalam hati kita, dalam diri kita ni ada sombong tu, walaupun kita bukan tahu mana pun, tapi sombong tu ada. Allah habaq dekat Nabi, suruh Nabi habaq dekat kita ni, umat ni. Suruh tekan sombong tu, suruh tekan. Antawadhu, tekan bagi kita ni tawadhu. Hatta la yabghi ahadun ala ahad. Sehinggalah akan dapat satu keadaan dalam dunia ni, satu orang tak akan buat naya kepada orang lain. Masing-masing pakat tekan tawadhu ni. Tekan bagi tawadhu. Tekan sombong yang ada dalam diri dia. Bagi tawadhu. Bila ada tawadhu dalam hati, kita tak buat naya orang. Kita tengok orang, kita dia ingatlah hati kita, takkan dia lagi baik pada aku, takkan dia masuk syurga awal pada aku. Wala yafkhara ahadun ala ahadin. Dan sehinggalah sampai satu keadaan di mana tidak akan ada dalam dunia ni satu orang bangga ke atas orang lain. Dia tak rasa dia lebih. Dia tengok orang tu lebih baik. Tuan, viral hantar mai satu video di Indonesia. Satu perempuan gelandangan. Orang tua, perempuan orang tua. Kerja dia hari-hari bawa plastik, kutip barang plastik. Dia bawa satu plastik besar, dia kutip botol air mineral, botol air Pepsi, dia kutip barang-barang plastik ni. Kutip, dia pergi jual lah. Dan orang tua ni, masjid karya dia gelandangan dalam rumah pun. Masjid karya dia beritahu, dia tak pernah miss buat korban tiap-tiap tahun. Tak pernah miss buat korban tiap-tiap tahun. Tengok dalam video, tengok gambar dia, Allah Akbar, kesian. Tak pernah miss korban. Tiap-tiap tahun dia ambil satu bahagian korban. Tahun ni, seekor lembu dia ambil. Ya Allah Akbar, tuan-tuan. Malu kita ni nak tahu muka kita tang mana di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ambil lembu seekor. Dia pergi interview dia dalam video tu, dia pergi interview dia. Nama pun apa? Sahnun nama. Dia kata betul, cakap pun orang susah lah, cakap cara orang susah. Dia kata alhamdulillah tahun ni buat sekong sapi. Tu dia tuan-tuan. Ni ada kona kereta menyengek kata tu tadi. Tengok bola. Kan? Malu lah tuan-tuan. Malu dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok video tu, saya orang duk hantar macam-macam, kadang saya buka tengok, kadang saya tak buka tengok. Hari saya buka tengok, ya Allah, kata. Malulah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan saya selalu buat cerita apa Din Langkawi tu. Ini seorang lagi. Lebih kurang seumpama macam tu. Bukan orang senang, bahkan susah. Tak apalah. Dia pergi tanya pula satu dia ni tu imam masjid ke apa benda tu dalam video tu. Dia pergi tanya dia tentang Sahnun ni, perempuan tua ni. Dia kata ibu Sahnun ni, dia seminggu sekali ya mengaji agama. Seminggu sekali ya dia akan pergi kelas masjid tu. Seminggu sekali ya. Tapi sekali pun tuan-tuan, tu dia. Ni haduk pergi seminggu 7 kali ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita tak boleh pandang orang hina, kita tak boleh nampak orang ni, kita tak boleh underestimate orang, kita tak boleh tuan-tuan, sebab kita tak tahu orang, satu-satu orang mana kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebuah hadis riwayat daripada Muaz bin Anas radhiyallahu anhu, kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taraka al-libas tawadu'an lillah wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allah yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil iman sya'a yalbasuha. Atau kama qala, hadis hasan riwayat At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Nabi kata, siapa yang dia tawaduk kerana Allah, dia mampu. Bahkan dia mampu untuk nak pilih apa pakaian yang dia nak pakai. Tapi dia tak buat macam kemampuan dia. Dia hidup ala qadar. Di hari akhirat esok, Allah akan panggil dia di depan ru'us al-khalaiq, di depan manusia ramai ni. Di hari akhirat esok, Tuhan panggil dia. Dia ni orang betul-betul kaya, orang betul-betul ada duit, tapi tak show off. Dia hidup biasa ya. Tapi betul-betul dia ada duit, dia boleh mampu apa saja. Tapi dia kontrol, dia hidup biasa saja. Allah panggil dia di hari akhirat esok depan semua makhluk ada ni. Allah suruh dia pilih apa pakaian syurga yang dia mau. Pilih, ambil. Ada kita ni apa? Biang papa, asal bergaya. Duit tak ada, tapi action ni Allahu Akbar.
Sedangkan orang yang tawaduk ni apa? Dia mampu. Dia ada segala-galanya. Dia boleh buat apa yang dia mau. Tapi dia kontrol. Dia hidup biasa saja. Akhirat esok, kerana tawaduk dia di atas dunia, kerana Allah tu, Allah panggil dia depan ru'us al-khalaik, depan manusia ramai ni. Nak pakai pakaian juga menambil pakai. Sebagai satu kemuliaan kepada dia. Dan paling dahsyat ni hadis ni apa dia? Riwayat pada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata jalasa Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nazara ila sama'. Dia kata satu hari Jibril turun mai duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril tengok naik ke langit. Jibril turun mai duduk sebelah Nabi. Jibril tengok naik ke langit. Fa idza malak yanzil. Tiba-tiba turun mai satu malaikat lain daripada langit. Turun mai satu malaikat lain. Faqala Jibril, bila turun malaikat ni, Jibril kata dekat Nabi Muhammad. Jibril kata, inna hadzal malak ma nazala munzu yaumi khuliqa qabla sa'ah. Jibril kata, malaikat ni daripada Allah cipta dia tak pernah turun mai ke bumi lagi. Ni baru dia turun. Ini first time dia turun mai ke bumi ni, mai jumpa engkau wahai Muhammad. Falamma nazala, apabila malaikat tu turun mai depan Nabi, kata malaikat tu kepada Nabi, ya Muhammad, arsalani ilaika rabbuk. Malaikat ni kata dekat Nabi, dia kata, wahai Muhammad, dia kata, Tuhan engkau hantar aku mai dekat engkau. Qal, afamalikan nabiyan yaj'aluk aw 'abdan rasula. Tuhan suruh aku tanya engkau, antara dua, kamu mau yang mana? Adakah kamu mau nabiyan, malikan nabiyan, kamu jadi satu orang nabi tapi raja, ataupun abdan rasulah, ataupun kamu pilih untuk nak menjadi seorang rasul tetapi hamba. Saya ulang balik. Nabi duduk-duduk, Jibril turun mai. Jibril mai, dia tengok naik ke langit. Tiba-tiba turun satu malaikat. Jibril kata dekat Nabi Muhammad, ya Muhammad, ini malaikat daripada Allah cipta dia, inilah first time dia turun mai ke bumi. Lepas itu, malaikat ni kata, dia kata, wahai Muhammad, aku mai ni pasal Tuhan hantar aku mai. Nak bawa mai soalan ni. Kamu pilih salah satu. Adakah kamu nak jadi seorang nabi tetapi raja di atas muka bumi ni? Ataupun kamu nak jadi seorang nabi, seorang rasul tetapi hamba, bukan raja? Mereka tanya Nabi macam tu. Qala Jibril. Jibril alaihi salam, bila dengar malaikat ni kata dekat Nabi Muhammad macam tu, sebelum Nabi jawab, Jibril masuk dulu. Jibril celah dulu. Jibril kata apa? Tawadhu' li rabbika ya Muhammad. Jibril kata, wahai Muhammad, tawadhu'lah kamu kepada Tuhan kamu. Tu, tarbiyah Allah kepada Nabi. Tarbiyah Allah kepada Nabi ni. Jibril kata, wahai Muhammad, sebelum pilih, tawadhu'lah kamu kepada Allah. Qal, jawab Nabi SAW, bal abdan rasulah. Nabi kata, aku pilih untuk menjadi seorang rasul, tetapi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis itu, hadis yang isnadnya sahih, riwayat Imam Ahmad. Terlihat tuan-tuan. Tawadhu' ini satu benda Allahu Akbar. Kalau Allah bagi dekat kita, satu anugerah, satu kurnia besar Allah bagi dekat kita.